dia cuci dekat muka 3 kali sehari, subuh, zuhur, maghrib. Penjagaan kulit muka daripada pagi sampai ke tengah malam. Apa berlaku pada kulit kita? Yang pertama dia membuat, dia akan mengembalikan cerah kulit ikut warna asal. Satu. Yang kedua, dia akan mengecilkan lubang puri dekat kulit muka kita. 2. 3, dia akan menghilangkan jeragat. 4, dia akan menganjarkan kulit perempuan tu. 5, perempuan akan rasa kelembutan kulit muka. Jadi perempuan, yang ini saya kasih perempuan cuba, tapi bukan sapu kat muka. Perempuan hulur tangan pada Hamis. Jangan hulur penumbuk. Hulur tangan tu, nanti letakkan kat belakang tu. Perempuan gosok dia sampai hilang buih. Sampai hilang buih. Gosok dekat situ. Gosok sampai hilang buih. Gosok sebelah saja. Lepas tu nanti cuba bezakan tangan kiri dan tangan kanan. Tangan yang digosok dengan tangan yang bergosok, nanti perempuan tengok perbezaan dia kat situ. Ini demo dia buat dengan bau kayu. Oh, dia tak ada bau. Ada bau kayu. Sapu kat tangan. Kayu cendana. Ada kayu cendana, limau manis dengan milk syrup. Ada satu kes Rawat jeragat. Kalau tidak kata. Pertama dia, saya buat bengkel kan. Dia boleh mencerahkan. Dia boleh mencerahkan kulit kita pada dia belilah satu botol, bawa balik. 4 hari lepas tu dia telefon saya. Dia marah je. Dia kata tak ada apa pun berubah dekat muka ni. Saya tanya dia, cara macam mana buat tu? Cikgu kata sapu kat tangan. Jadi dia balik rumah pun sapu kat tangan. 4 hari sapu kat tangan, 3 kali sehari. Jadi tak tengok tangan dia tu ada apa. Jadi membuat yang ini bengkel sapu kat tangan. Dekat rumah nanti Sapu kat muka. Macam mana guna dia? Yang pertama yang buat, bila kita nak mandi tu, pertama lembabkan kulit muka dulu. Lepas tu pump, satu pump cukup. Tak payah pump 2-3 kali, satu pump cukup. Satu botol tu bertahan 2 bulan setengah seorang. Satu pump saja, colet, letak sebelah, gosok saja. Gosok saja. Nanti bila dah gosok rata tu dah serap semua, ya. Kalau yang muka tu bila lah. Sebab tu saya tak suka, saya tak suruh perempuan letak kat muka. Nanti perempuan suruh pergi beli air. Jadi lepas tu bilas saja. Ni daripada kayu cendana, limau manis dan juga emergency. Kalau dekat muka macam ni juga, dia saja. ada buih. Dia buih tu akan serap kat muka. Lepas tu tunggu dalam 10 minit, lepas tu baru kita basuh. Basuh okey. Lepas tu perempuan, yang best dia perempuan cuba rasa kat permukaan. Lembut. Memang sangat lembut. Bahaya ni kali cikgu bahaya. Ya saya. Lembut aja tu kan. Produk ni. Okey. Seterusnya, kalau perempuan ada masalah tentang krem betis, sakit belikat, sakit pinggang, sakit sunggugut sakit ke apa? Sakit lah. Sakit sunggugut, lepas tu seluruh hati. Ada tak sunggugut? Ada kan? Yang ada seluruh hati. Yang ada seluruh hati Jadi perempuan pergi cari buah pelaga. Beli serbuk buah pelaga. Kalau jangan pergi beli buah tu, nanti nak kena tumbuk, nak kena haluskan dia sangat keras. Dan perempuan jangan cuba-cuba nak blender pula. Sebab ada peserta kami dia blender kata blender pecah. Dia sangat keras. Jadi beli yang serbuk macam kita jual, yang kita buat tadi tu. Yang apa tu, serbuk daripada halia dengan serbuk kayu manis. Dia dijual serbuk dia. Ambil bekas, minyak timbang 200 ml tu, ambil sudu teh. 2 sudu teh. 2 sudu teh, yang baru. 2 sudu teh masukkan ke dalam minyak tu. Lepas tu proses jadikan dia sabun. Bila dah siap sabun, sungguh tempoh sampai 30 hari, kita buat rawatan sambil mandi. Krem betis, sakit belikat, sakit pinggang, sungguh dan juga seluruh hati. Jadi gunakan sabun tu, perempuan kalau sabun ni perempuan letak pewangi sikit. Lepas tu buat mandian, rawatan sambil mandi. Kalau perempuan mandi 2 kali sehari, maksudnya rawatan tu berlaku 2 kali sehari. Kalau 3 kali sehari, maksudnya rawatan tu berlaku 3 kali sehari. Tapi kalau kita makan pil, doktor kata makan 4 kali sehari, pagi pasti kita makan. Tengah hari tak sempat, petang gelap.
malam, besok pagi je. Jadi 4 kali sehari jadi berapa? Jadi kalau mandi pasti 3 kali lah rawatan sama mandi. Siapa ada masalah tu kat sini? Takkan nak ngaku. Kira betis ke tak sama dengan betis? Okey perempuan, nanti musim kedua nanti kami akan kongsi dengan perempuan cara buat ibu minyak. Lepas tu perempuan boleh wujudkan minyak terapi apa pun. Jadi ibu minyak tu kita tunjukkan cara buat dia. Okey, itu musim kedua. Jadi sebelum tu perempuan nak rasa daripada minyak pelaga. Gabungan daripada 7 herba. Siapa-siapa yang ada kena betis, sakit pinggang, sakit pikat dan sunggut dan seluruh hati tadi, perempuan boleh cuba. Ataupun kalau perempuan tak boleh sapu kat tempat-tempat yang masalah tu, perempuan rasa minyak tu sapu kat tangan. Dia tak sama dengan minyak urut yang ada. Kena sapu. Kalau kita biasa pergi minyak urut ni, pergi urut, biasanya urut kan, balik di sini nak kena mandi. Nak hilangkan bau kan. Tapi yang ni perempuan boleh pergi balik ke Seremban ke, shopping ke, balik Angin ke, dah keluar. Wangi. perempuan cuba rasa. Minyak pelaga. Ibu pun pelaga sedap. Kalau kena betis, satu kena betis, 2-3 kali. Saya ni tak boleh letak minyak lagi, angin keluar. Tak banyak angin. Ha. Pegang orang pun dah Kita selesaikan dulu bagus. Kalau perempuan kebas, sakit lutut, sakit lutut, sakit tumit, lemah anggota badan, biasa kita jumpa orang kan, ada orang dia genggam tangan, dia genggam, waktu dia nak buka tu dia akan buka satu persatu. Dia tak boleh buka terus. Itu kita panggil dia lemah anggota badan. Ya, saraf. Dia saraf. Jadi nanti bila perempuan kalau ada rakan kita ke orang yang perempuan kenal macam tu, perempuan boleh buatkan sabun daripada kemenyan. Kemenyan ni memang tak ada jual di pasaran serbuk, tak ada. Memang dia jual ketul yang kemenyan yang hitam dengan kemenyan yang putih tu kan. Dia tak kisah asal yang ada kemenyan. Yang tu kena tumbuk betul-betul, tumbuk sampai halus. Lepas tu ayak dia, ambil 2 sudu teh, masukkan dalam minyak baru kita, proses jadikan sabun seperti mana kita buat pelaga tadi. Bila dah siap dia tunggu tempoh matang 30 hari. Siapa yang ada masalah yang saya sebut tadi, betul kebas, sakit tumit, lemah anggota badan perempuan boleh sapu buat mandian hari-hari dengan sabun kemenyan. Kalau eczema tak boleh. Eczema tak. Eczema kita pakai minyak. Eczema ni kalau kita nak buat dia, kita boleh letakkan daun gelenggang. Daun gelenggang. Okey, yang ni kemenyan. Minyak kemenyan digabungkan dengan 12 herba. Sebenarnya perempuan, kalau semua perempuan yang pernah bersalin ni, perempuan dah guna herba ni. Herba-herba yang ada dekat sini 12 ni untuk saraf pada peranakan perempuan semua memang dah guna dah dulu. Yang ni kita letakkan. Siapa yang sapu boleh sapu. Siapa yang nak boleh sapu. Siapa nak minta ni nak pakai minyak kemenyan ni boleh ambil. Perempuan kalau kebas sangat, jangan sapu dekat depan aja. Sapu dekat siku. Sapu kat siku, tarik ke bawah. Sapu kat siku. Kadang-kadang kita pernah tak hubungkan kosong-kosong kan. Ada jari yang terangkat. Sebab saraf ni dekat situ. Jadi gosok dekat situ. kemenyan ni untuk saraf. Tekuk. Pelaga untuk otot. Boleh. Dia lambat kan. Dia buka tapi tengok. Maksudnya. Itu saraf. Saraf. Boleh gosok cuba sama. Saya tak boleh tak? Dia kalau letak je minyak je kan. Ada lagi tak? Adik. Lagi banyak Kemenyan lebih kurang ala-ala cengkeh. Macam ala-ala cengkeh. Busuk tak? Tak, sedap. sebab
Bawa apa yang paling kuat dekat situ? Cuba bawa tu ke. Minyak. Minyak. Bukan. Macam bau cengkeh sikit. Kalau Hindu rasanya Ini 12 herba. 12 herba. Ada akar sasi pun ada. Okey, jom. Semua meja. 1, 2, 3, 4. Okey, buat meja. Perempuan, seterusnya nanti perempuan akan belajar buat mandian bidara. Mandian bidara. Bidara tu daripada Daun bidara. Okey, kalau perempuan pergi dekat kita punya file ni, untuk bidara ni dia ada 9 bahan mentah. Tapi yang ada dekat sini saya tulis cuma 8 saja. Yang satu tu rahsia bukan untuk disimpan, tapi rahsia untuk dicongkel. Maksudnya apa? Sesiapa yang guna tu akan jumpa rahsia saya tu tersebut. Okey? Jadi sekarang ni perempuan, mandian bidara ni telah diruqyahkan. Daun bidara dipetik setiap hari Jumaat untuk dijadikan produk ni. Jadi perempuan, produk ni telah diruqyahkan. Kalau perempuan untuk guna dia sebagai lindung diri, anak kita ke, keluarga kita ke, perempuan boleh gunakan dia. Yang pertama yang perempuan tanda tangan kanan, kita letakkan mandian bidara tu. Tanda tangan kanan. Kalau tadi ada minyak apa? Sabun. Ini sabun. Sabun mandian. Dan ni ada edakan tu, lepas tu besen tu boleh kat bawah. Besen boleh letak bawah. Besen kat bawah. Besen boleh letak bawah. Benda kami. Benda kat bawah. Air tu kami letak kat tu, nanti konsumsi air tu. Dah dapat, jangan buat apa-apa lagi. Cium boleh. Cium boleh. Jangan buat apa-apa lagi. Bau dia dulu. Biasa. Ya, biasa. Jangan buat apa-apa. Tanah tengok dulu. Sayang minyak Jempat. Jangan gosok lagi. Jangan gosok kan ada cakap. Tak dengar kata. Tadi nak ajar teknik cara. Dah bau dah. Dah bau dah. Dah bau dah. Lepas tu tak sabar. Ingat kan nak basuh kan? Dia nak ajar cara dia semua kan dalam bacaan. Tak berhenti kan angin tu keluar. Tak, saya bukan tak nak. Saya minyak dulu. Minyak kemenyan saya letak kat sini. Kemenyan letak kat kaki. Yang ni tadi pelaga. Pelaga kat sini. Kemenyan letak kat kaki. Memang minyak kat sini sebab tak kat sini. Dah angin keluar. Macam-macam bau dah kat tangan. Kita belajar. Boleh? Maksudnya macam 3 pin tu kan yang bawah ni. Tak payah. Ni saya rumah. Okey, dapat semua dah. Saya punya ni single face boleh. Okey, yang pertama sekali perempuan mendapatkan rupiah dia ataupun keberangkatan daripada rupiah daripada sabun mandian bidara ni. Perempuan kena baca Bismillah 5 sekali. Bismillah 45. Baca dulu. Bismillah 5. Ya, ambil tangan kiri, celup letak air tu, kongsi-kongsi air tu Ambil tangan kiri, celup letak air tu, lepas tu letakkan dekat sabun tu. Celup sikit letak kat sabun tu. Lepas tu perempuan gosok dia. Gosok dia cara menegak. Cara menegak gosok macam ni. Gosok macam ni. Sampai dia wujud buih. Kalau dia tak wujud buih, perempuan ambil air sikit lagi, wujud dari ni. Gosok cara menegak Jangan gosok cara membulat. Menegak. Okey. Dah. Siapa dah keluar buih dah? Okey, perempuan. Biasanya perempuan cuci muka bermula daripada mana? Pipi.
Perempuan daripada dagu naik ke atas. Ya. Guna daripada dagu naik ke atas. Naikkan seri muka balik. Jangan guna daripada atas ke bawah. Nanti pipi kita jatuh tak seiring dengan usia kita. Jadi naikkan balik ke atas. Gosok, naik ke atas. Kemudian perempuan beritahu saya, apakah bahan yang ke-9 yang saya letakkan dalam mandi bidara. Sampai cuci muka, boleh cuci muka. Tetapi saya janji dengan perempuan, kalau perempuan cuci muka, datang perempuan dah cantik, balik perempuan lagi cantik. Datang dah cantik, balik lagi cantik perempuan. Wih, minyak ni bagus tu. Kalau saya pakai kan, angin tak berhenti keluar. Perempuan cuba rasakan apa yang perempuan rasakan sabun. Ni angin Kasturi. Pasir. Apa? Kasturi. Kasturi. Macam tu pasir. Kasturi tak ada. Muka kita tahu kan. Bayar juga ambil dia Okey. Ada scrub. Dia rasa berpasir kat situ kan? Pasir. Okey, yang ni kami letakkan ke kacang walnut sebagai sekeram muka. Jadi perempuan sabun ni perempuan tak boleh guna hari-hari untuk cuci muka. Sebab Kerap. Jadi buang kulit mati muka kita seminggu sekali. Tapi kalau perempuan ada masalah rambut, kemomo, gatal, rambut bercabang, perempuan guna dia sebagai shampoo, boleh buat hari-hari. Kalau buat mandian, perempuan kena ada span. Pam bekas span tu. Dan dapat rupiah dia baca 3 kun dengan bismillah 5. Lepas tu baru buat mandi. Minta dengan Allah SWT perlindungan daripada diri sendiri dan keluarga. Satu lagi, kalau perempuan ada dekat rumah ni, jangan letakkan dia dalam bilik mandi berserta dengan tandas. Dia duduk luar. Pam dekat luar, baca dekat luar, baru masuk dalam mandi. Okey? Jadi siapa yang cuci muka? Cermin dah dia sini satu dua. Apa rasa dia? Rasa dia. Rasa segar. Rasa dia rasa cuci muka. Pasal ada cengkeh kat situ. Ada cengkeh, ada kemian, ada pelaga, ada rose, ada lavender, ada limau manis. Perempuan nak buat sabun limau manis pun boleh. Macam mana perempuan buat kek limau? Guna apa? Kek limau guna apa? Orange kan? Warna orange. Lepas tu guna kulit ke guna isi? Sama juga kalau perempuan buat sabun ni, ambil kulit dia. Apa khasiat limau manis? Dia vitamin C untuk muka. Okey, jom. Sekarang ni perempuan ambil tisu tu, lepas tu bersihkan muka tu, kita nak touch up muka perempuan sekarang. Siapa yang basuh muka tu, lap muka tu, bersihkan. Nanti kami nak gunakan tak basuh, saya biar je sampai balik. Ambil tisu tu, bersihkan. Tak nak sensitif. Pakai tisu. Kulit kita sensitif. Bahaya, takut. Tak boleh pakai sebarangan. Kulit kita sensitif, tak boleh pakai sebarangan. Okey, siapa yang dah siap lap tu? Pertama yang perempuan, air magic serum. Kita akan letakkan air magic serum dekat muka sesiapa yang basuh muka tadi. Tapi serum Itu apa macam tu? best pula. Itu untuk lembapkan kulit muka. Kalau muka kita lembap, yang pertamanya jarakat takkan sampai. Supaya letak air. Ambil air sikit. Ambil air sikit dulu, lepas tu bersih. Tisu celup dalam air. Bersihkan, gincu-gincu semua hilangkan. Dah cukup. Lipstick Bersih kan? hilangkan. Bersih kan? Okey, jom kita letakkan magic serum. Ambil magic serum, letakkan 5 titik muka. Lepas tu ratakan dia. Tisu kecil dah Apa dah tak bawa benda. Dia solek kat sini. Sebab dia buat tak sejuk. Buatlah sini cermin dulu. Sedap dia sama ada pakai cermin. Tapi
nak punya ni. Dia tak nak apa-apa. Sejuk. Segar. 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 Dua, tiga, muka tu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Rasakan. Okey. Kalau dekat rumah kita guna dia lepas mandi dulu. Untuk comel kamu tu setiap hari. Mungkin tangan tak boleh. Apa nak Perempuan jari pernah basuh ikan guna asam jawa tak? Apa jadi ikan? letak kali putih di muka dah tu. Okey, perempuan. Letak kali putih di muka dah tu. Sini sapu lah. Kita buat sunblock daripada asam jawa. Sunblock, asam jawa dengan minyak jagung. Kau boleh ambil sikit kat situ. Siapa yang letak di mesin tu, ambil sunblock sikit. Sunblock ni satu botol boleh guna 3 bulan. Oh, yang serum dia berminyak. Sunblock. Untuk lindung dari cahaya matahari. Sebelum tadi Tak apa, letak je. Dah letak serum, letak ni. Letak. ya siram boleh sunblock. Sunblock ni banyak sunscreen tu. Ada Ni kan sunscreen je. buka. Tak tak. Dia bukan tanny tu kak. Kalau pakai sunblock dia pelanggan dia hisap kulit masuk. Kalau kat Dia kena kita sapu. macam pakai krim. Nipis-nipis. Tapi ni nak habis kan? Dia sapu macam ni je. Dia akan meresap masuk. Kalau kita tekan macam kita pakai krim pula. Dia pelanggan dia. Kita kena macam Okey, gosok-gosok je. seterusnya dah Okey, seterusnya kita letakkan foundation. Foundation daripada bunga Nak kena hilang ni. Ratakan Dah nak kena ratakan dia tak boleh putih je tu. bunga sunflower Kau pernah dengar tak bunga sunflower ni? Jadi lepas ni dah okey. Itu sunflower. Ni sunflower. Awak tak nampak. Sunflower ni Siapa yang terjemah terus saya. satu-satunya bunga anti jeragat. Jadi perempuan guna dia satu jar ni boleh guna satu orang 4 bulan. Dah. Sampai dah. Nampak dah. Ni Lepas tu, sikit je. Mula jadi. Ni Lepas tu foundation letak kat tadi. muka tak payah letak benda lagi lah. Ni dah cukup dah. ni Dia foundation. pakai dia sikit. Macam krim Ada foundation. 2 cetakan, satu cerah, satu sawo matang. Krim foundation. Dia tak boleh pakai banyak. Kalau pakai banyak nanti jadi wajah pengantin. Lalu putih sangat. Dah biasa dengan mak-mak gitu. Yalah. Tak payah makan banyak ya. Sapu. Nipis-nipis je ya. Krim foundation. Sapu buat tadi sikit kan. Dalam tu ada bedak dengan lipstick je. Tak ada benda-benda lain. Tengah rasa kan. Habis dah. Dah abang tengok pun manis lagi ni. Jenis tak make up boleh tak pakai. Awak kan tak make up tadi kan? Cepat-cepat. Jadi tenang je. Okey, seterusnya nanti perempuan kena bawa petik muda. Pula dah. Petik muda ni kami nak buat lipstick. Lipstick ikut darah masing-masing. Perempuan, lipstick ikut darah ni dia ada 2 untuk penggunaan dia. Ada di Pertama, perempuan nak letakkan supaya muka perempuan cantik. Oh, warna dia Yang putih. Dia kedua tukar warna. dia boleh scan darah perempuan tu okey ke tak okey. Kalau tak okey macam mana? Okey macam Okey. Pertama, Dia jangan macam letak kat darah pipi. je. Letak dekat pipi. Lipstick letak kat pipi. Letak di dua belah pipi. Dia buat blusher, buat mata, buat semua boleh. Kat tangan tak boleh? Ada tanda. Boleh ke letak kat bibir ni? Lepas tu baru sapu dekat bibir. Lepas tu tengok warna dia Letak sama kat tak. pipi. Kalau warnanya sama, maksudnya darah perempuan tu okey. Kalau warnanya tak sama, maksudnya darah perempuan tak okey. Merah. Maknanya sama bibir dengan pipi. Yes, saya. Jadi bibir saya tahu lah. Perempuan jangan risau kalau usia 60-70 tahun perempuan guna ni, dia tak akan keluar warna yang macam Ada yang sampai Mula-mula pipi dua-dua belah, lepas tu mulut. Apa warna darah kita kalau lebih usia macam blusher. Macam blusher. Dia jangan banyak nanti dia merah. Ha. Dia macam blusher tau. okey. Lepas tu bibir. Sebab dia tak pernah ini. Letak kat bibir tu tengok warna sama tak sama. Pasal dulu dia kena. Kena ambil tisu mana? Cepat dia, cepat. Lepas tu nak macam mana? Lepas tu bibir. Bibir biasa. Pipi betul kan rata kan tak rata.
Ada dengar lagu Ikut darah je. Ada dengar lagu apa dah jadi Memang jadi nanti balik rumah Tapi kalau suami tanya kan ada dia macam dengar pada buat sabun dengan bunga tu kan tapi kau balik dah macam ni cantik dia dah Blusher lah. jawab sendiri kan Jadi kan dia blusher. okey seterusnya kita akan wangikan semua peserta kita dengan wangian Raudah kita nak lagi kan jadi kalau pink ni Ikut darah. Nampak ke Ikut pipi? darah. Warna darah darah pink ke lagi kuat warna keluar lagi bagus darah kita Raudah kalau kita spray kat darah dia boleh tahan 10 hari siapa kalau kita Lipstick, spray dekat body perfume. 10 kali kalau 4 kali lampau lah tak mancing kalau mandi Lipstick. jangan Belakang. kalau nak bagi tahan lama tengok macam ni ni kan ni kan So, lipstick. Lambat je lah rambut. jangan tinggi bau dia hilang dekat je kalau selagi dapat lepas tu kalau ada pijat kat tengkuk Dia dekat Memang kalau nak beli wangian ni jangan beli seorang. Satu porsi beli 10 botol. Jadi daripada harga RM20 jadi RM12. RM2 kalau 10 botol dapat RM2. Kalau satu botol RM12. Kalau 10 botol RM12. Boleh share lah kalau ada 10 orang dapat RM2. Kau semua tak tahu apa tadi yang wangi. sedap juga wangi dia. tapi dah ada merah-merah masing-masing Datang tak boleh. betul lah cakap cikgu balik dah lain Balik dah lain. Dah tak lagi anak. Itu nanti dah siap nanti kita mama ramai-ramai tu Bukan comel-comel dah, comel belakang dah. cantik Okey. cantik Mesti tambah ya. Air tekan tu. Stempel merah. Dah tekan. Tu naik lagi. Dia tak payah bulat dah. Tak apa, dia kat atas je. Dia kat rantai tadi. Jadi macam clown. Mampu balik dengan nak aku tanya ke mana ibu ni tadi. Dia kat atas je. Ibu pergi jalan. Dia tak rantai je. Okey dah. kan tak payah pakai bedak pun tak payah Tak, mana kat blusher. Blusher tak nampak merah pun. Mengelilingi rumah semua, maksudnya bengkel kita dah berhujung pertama dah. Jadi sebelum saya tutup bengkel ni, saya cerita sikit tentang apa yang saya bawa ni. Kalau perempuan sudi nak beli, kalau perempuan tak sudi beli, perempuan beli je. Yang pertama perempuan saya nak cerita tentang sel latihan ni. Ini yang penting lah. Yang saya latihan ni. Perempuan boleh buat sabun dekat rumah. Okay. Ini boleh buat 1 liter minyak. 1 liter minyak. Nak minyak baru boleh, nak minyak lama boleh. Yang bekas 2 lagi ni boleh buat 7 liter minyak. Jadi perempuan jangan habiskan semua. Masukkan 1 liter, lepas tu pumpkan 2-3 kali per orang tu, letakkan titisan dia 3 atau 5 titis dalam bekas tu untuk 1 liter. Harganya cuma RM30 saja satu. Satu set ni. Kalau perempuan nak buat klorok daripada air ni, air dia cuma saya jual dengan harga RM8 satu botol. Perempuan boleh buat 3 liter air klorok. Macam mana buat dia? Timbang air 3000 ml dulu, air biasa. Lepas tu ambil 1 botol ni, tuang saja dalam tu. Lepas tu kacau dia. Lepas kacau tu perempuan, masukkan balik dalam bekas tebal macam ni. Jangan masuk bekas tak mineral. Nanti dia bocor. Letak dalam ni balik. Lepas tu cara guna macam mana? Perempuan guna dia macam mana perempuan beli klorok kat kedai, macam tu cara dia guna dia. Untuk pakaian. Klorok ni air je. Beli air saja. Tambah air. Beli air dia, air garam ni. Masukkan air biasa 3 liter. 1 botol ni tanpa minyak lah. 1 botol ni
Untuk 3 liter kloro tu RM8. Air. Satu. Raup 3 liter air. Mana yang tapi bukan set satu saja bekas air ni lah RM8. Ni set sabun. Set sabun RM30, air saja RM8 untuk buat kloro. Okey, yang pertama kita Rauda ni. Rauda ni 120, 230, 10 jadi 100. 10, 120 untuk RM12. Boleh kongsi-kongsi lah. MBG serum ni harga RM18. Perempuan, harga bengkel saya RM10 saja. MBG serum tahu tak apa guna dia? Kat rumah kalau terpotong jari, terluka, bukan terpotong jari, terluka. Terluka, perempuan basuh saja. Lepas tu letakkan MBG serum kat situ, nanti dia berhentikan penandaran darah tu. Satu. Yang keduanya kena minyak panas, air panas, sapu saja dekat situ. Ada buasir, sapu saja dekat situ. Apa lagi yang berkenaan dengan kulit? Apa saja berkenaan dengan kulit, perempuan boleh guna serum ni. Hati terluka tak boleh, memang. Oh, ada bagilah. Okey, yang ni aura residong. Ada dua satu pink, satu putih. Tapi sebenarnya sama je. Cuma casing saja. Aura residong ni harga pasaran kami RM15. Harga bengkel cuma RM8 saja. Untuk kanak-kanak dan dewasa boleh guna. Yang ini scan repair kulit muka. Ini khusus untuk muka saja. Perempuan sapu dia waktu malam saja sebelum tidur. Lepas sapu dia tutup api tidur. Jangan buat apa-apa lagi Okey. Jadi guna dia macam mana? Hari pertama sampai hari ke-14 guna terus. 14 hari guna, 14 hari cuti. Lepas tu sambung balik. Ini kita sapu jangan sapu keliling muka. Di tempat-tempat yang perlu je. Ni satu ni harga pasaran kami RM10. Harga bengkel cuma RM6 satu. Lipstick ikut darah tadi. Harga pasaran kami RM35. Ada tulis dekat belakang ni. Harga bengkel cuma RM30 saja. Ini foundation bunga sunflower. Harga pasaran kami RM39. Harga bengkel RM30. Ini minyak yang ada 3 jenis kat sini. Tadi puan tu dah ambil dah. Kita kira harga satu botol RM35. Sebab dah ada orang beli yang awal. Kalau perempuan beli mula beli satu botol, harga dia RM50. Okey, 2 botol RM70. Jadi margin tadi dah ambil salah satu. Jadi harganya kami letakkan pada harga satu botol RM35. Sesiapa yang nak kemian, siapa yang nak sendi ataupun pelaga. Ini hair cream. Kalau perempuan ada masak, sebenarnya buat ni kan untuk orang perempuan. Yang pertamanya lepas mandi, perempuan belum kering lagi rambut tu, perempuan dah pakai scalp, lepas tu tudung. Jadi menyebabkan ada aroma keluar kat situ. Lepas tu gangguan kepada akar umbi rambut. Jadi yang ni perempuan lepas mandi je, tak perlu tunggu kering, sama juga macam pembangunan, tapi sapu dia dulu. Krim rambut ni. Dia ada antibakteria dekat sini. Dia akan pulihkan balik keadaan rambut. Dan dia akan hitam kan tak boleh. Saya dah lama pakai. Tapi dia tak boleh hitam lebih. Dia tak boleh putih lebih. Dia putih macam ni je. Putih handsome orang panggil. Macam gitulah. Jadi gugur boleh ke? Ya? Rambut gugur boleh ke? Rambut gugur, rambut gatal, rambut kelemomo, rambut cabang. Boleh guna. Sapu saya macam kita buat krim rambut biasa. Kalau ada kat rumah anak-anak tu suka pacakkan rambut, masih ada lagi tak? Pacakkan rambut kan, dia guna apa? Format tu kan. Perempuan berhenti pakai format tu, so dia pakai ini, pacakkan rambut ni. Sebab format tu bukan nak cerita, tapi anak saya pun pakai dulu format tu sebelum saya lahirkan ni. Dia guna format nak pacak-pacakkan, akhirnya rambut jadi apa? Rambut dia kelemomo ni sangat teruk. Jadi kita letakkan ni, nanti perempuan dia boleh pacakkan rambut yang sihat. Satu. Yang keduanya, kalau kat rumah ada masalah tentang tumit kaki pecah, sapu saja dekat situ sebelum tidur. Dan kat rumah kalau balik saja, pasangan kita balik saja, dia buka saja stokin dia, kita pesan dalam rumah. Kalau ada perempuan, sebelum dia sarung stokin dia,
suruh dia sapu krim ni dekat kaki dia. Nanti dia akan kurangkan bau kaki. Kalau Ya? kematu tak boleh. Ya? Kematu. Kematu boleh. Kematu. Kematu dia akan boleh. Ya? Letak dekat kulit kepala je. Rambut tak payah boleh tak? Letakkan kulit kepala je. Boleh, tak ada salah. Ada satu peserta kami, perempuan, dia nak sangat bulu ketiak. Ha? Ini ada orang kan, orang punya. Dia sapu hari-hari kat bulu ketiak, dia tumbuh bulu ketiak. Jadi kalau perempuan rambut kita gugur, perempuan guna Pelik dia, dia. nanti dia Macam-macam. akan pulihkan balik sistem pertumbuhan tu. Okey? Ni harga ni daripada apple, apple hijau. Apple hijau Kalau tuan, kalau nak hilang ketiak macam mana tuan? hilang cukup je. Ada. Ada tester. 18 kan? 18 ya? Tak, rasanya 18 kan? Yang ini harga pasaran kami RM35. Oh, lain. Yang tadi lain. Harga pasaran kami RM30, harga hari ni RM30. Bang, tu kot. Pasal ni jual kat mana online? Pasaran ni dengan usahawan yang luar bengkel. Tak ada jual online. Online tak ada orang nak uruskan. Kalau Jadi kontak je lah. Kontak dia nanti dia post lah. Di bengkel lah. Dia kontak je nombor dia. Lepas tu Okey. dia post. Ini sunblock. Sunblock ni tinggal satu saja. Asam jawa dengan minyak jagung tu. Sunblock ni ada SPF 50. Satu botol ni 3 bulan pakai seorang. Harganya pasaran kami RM50. Harga ini RM40 je. Ini cuci muka yang tadi kita sapukan tangan tu. Daripada kayu celana 5 mana dan magic syrup. Yang ini pun harga dia RM50 dengan satu botol. Hari ini RM40 saja. 12.5 seorang pakai. Yang ini bidara kecil, harganya RM20 saja. Yang ini bidara besar, harga pasaran kami RM80. Harga bengkel cuma RM67 saja. Satu. Apa lagi Okey, yang ni saya nak cerita pasal pet trial untuk percubaan. Kalau bukan saya nak cuba produk kami ni, nak beli yang besar-besar ni takut tak habis pakai 2-3 tahun tak habis kan. Ada orang beli kan, dia setahun tak habis pakai. Sebab dia tentu kat mana dia letak. Okey, ini bidara. Mandian hari-hari, shampoo rambut hari-hari, muka saja seminggu sekali. Baca ruqyah dia kalau nak dapatkan khasiat manfaat daripada ruqyah dia. Okey, yang ni satu botol, yang ini cuci muka tu, ni anak dia. Kalau kita beli secara luar, harganya RM20. Okey, satu ni. Jadi boleh pakai lebih kurang dalam 10 ke 15 hari. 3 pound. Yang ni magic serum yang ada sertakan dalam ni. Magic serum. Yang ni skin repair tadi. Dalam 4 barang ni perempuan, kami letak dengan harga RM35 saja satu set. 35 Dia tanya saya punya manager. Tak salah pula. Tapi kalau perempuan beli berkumpulan, nanti saya akan kurangkan harga. Satu set RM35. Dah habis. Ya? Ada? Ada mana lagi? Jadi semuanya saya dah cerita dah. Ada yang saya tinggal? Tak ada Cikgu nak tanya, yang resdung tadi tu, cara guna ni kat mana? Kat mana? Okey, yang pertama sekali perempuan, mana ni? Nah, pergi sapu. Sapu dekat depan hidung dia. Lepas tu kalau dia bersin sangat kuat, letak dekat batang hidung dia. Tapi kalau kerap bersin, letak dekat pipi dia. Sapu macam ni. Daripada atas sapu. Tadi cikgu cakap bekas yang putih dengan tu sama je. Sama je. Kanak-kanak boleh guna, dewasa boleh guna. Nanti masa kita ajar perempuan buat bab ni, perempuan boleh suka nak tahu nak panas ke, nak apa ke, semua akan kami kongsikan. Jadi kat sini kami ada ejen kita kan, ejen kecil kan. Okey, terima kasih pada semua. Terima kasih pada Puan Rohana dan terima kasih pada perempuan semua. Daripada kita datang tadi sebelum hujan, dalam bengkel hujan turun dengan lebatnya, sampai hujan berhenti, baru kita nak berhenti. Jadi terima kasih banyak-banyak perempuan. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih. Yang keduanya tahniah. Tahniah saya pada perempuan sebab perempuan ada dua ilmu yang perempuan boleh kongsikan.
dengan rakan-rakan perempuan ataupun keluarga kita, terutamanya sabun tu. Kalau perempuan gunakan dia untuk sendiri, kalau kita boleh kongsikan lagi bagus benda tu. Sebab apa? Dapatkan halalan thayyiban daripada sabun yang kita guna ni. Okay, terima kasih banyak. InsyaAllah kalau ada kata-kata saya yang terhilaf, terkasar, suara saya tak menyenangkan hati, saya minta maaf bagi pihak guru saya kat sini. Jadi terima kasih banyak. Jadi serahkan balik kepada Puan Rana untuk tutup bengkel kita pada pagi ini. Silakan.